Assalamualaikum. Saya Mimi binti Saelmi. Saya Fauzia, anak pada ibu saya. Ibu saya ni pesakit lutut. Dah lama sangat kan, Mak? Ya, Berapa tahun dah? 10 tahun. Saya tahu Dr. Loh daripada kawan saya. Kawan saya yang recommend Dr. Loh. Sebab ibu dia pernah ambil rawatan dengan Dr. Loh. Doktor suruh saya operasi, tapi saya sangat takut. Memang sangat takut lah sebab Mak tak pernah buat operasi yang besar. Saya pun takut juga sebagai seorang anak nak suruh dia operasi. Tapi doktor ada berbincang. Lepas itu doktor bagi penerangan. Doktor explain to detail. Jadi doktor kata operasi robotik ni sangat cepat dan sangat mudah dan kurang sakit. Selepas operasi, besok tu saya boleh berjalan menggunakan tongkat. Jadi saya sendiri tengok Mak dah boleh berjalan. Mak kata kurang sakit. Walaupun operasi telah dijalankan semalam. Lepas 1 hari, Mak dah rasa selesa sedikit. Lepas Mak buat operasi, lepas sebulan, Mak ada menjalani fisioterapi di rumah. Dan lepas dalam masa seminggu lebih, Mak dah boleh berjalan. Yang paling penting sekali, Mak seronok dah tak sakit lutut. Mak pun dah happy sangat. Mak pun dah tak perlu saya paksa untuk nak buat operasi. Mak sendiri yang minta nak buat operasi. Jadi Mak pun happy, saya pun happy. Yang paling happy bagi Mak happy. Memandangkan Mak saya pun dah sihat, Mak saya pun seronok. Kami adik-beradik pun sangat gembira bila Mak kata kaki Mak dah okey, dah tak sakit, kurang sakit. Dan saya pun memang akan bawa Mak saya pergi buat operasi sekali lagi untuk kaki yang sebelah. Saya pun akan mencadangkan kepakaran Dr. Loh ni kepada kawan-kawan ibu saya yang mana ada masalah lutut macam ibu saya. Dan saya pun akan bercerita kepakaran mengenai robotik dalam masalah sakit lutut dan boleh berjumpa dengan Dr. Loh dalam masalah lutut. Itu ortopedik. Dan kaedah yang digunakan, kaedah yang paling terbaru. Saya pun berterima kasih sebab Mak pun dah boleh berjalan macam dulu balik. Jadi Mak ada confident nak berjalan. Dulu Mak tak berjalan, duduk sahaja. Dan sangat-sangat berterima kasih dengan Dr. Loh.